Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita malam ni dengan umur kita Al-Fatihah. Okey. So, hari ni saya di-request untuk mengajar bab 5 bab 5 ikatan kimia. Okey, bab 5 ikatan kimia. Betul tak? Okey, so untuk hari ni plan saya dah bagi slide dan juga latihan bab 5 tu. Cumanya mungkin 2 jam ni kita akan fokus kepada ikatan ion dan juga ikatan kovalen. So kita tengok dekat slide itu dulu, kita belajar dulu teori, kemudian kita cuba tengok latihan. Okey semua? Suara saya jelas tak? Boleh dengar ke? Dengar jelas? Sangat Boleh. Okey. Alright, terima kasih. Sekejap ya. Oh, sebelum tu saya kenalkan diri. So, korang semua boleh panggil saya Sir Amzalah. Nak panggil Cikgu Hamzah pun okey. So, saya percaya ada yang pernah belajar dengan saya, ada yang baru nak belajar dengan saya kan. Alright. So, boleh panggil Sir Amzalah. Cikgu Amzar pun boleh. Alright. So, ada apa-apa soalan, just buka mic dan tanya. Kalau nak type pun boleh. Alright, nak type pun boleh. Okey, so kita tengok bab 5 ikatan kimia. Sebelum kita tengok benda ni lah, saya sentiasa suka untuk ingatkan, untuk kimia, korang dah tingkatan 4 kan? Mungkin dah belajar sampai bab 6. Mungkin baru masuk bab 5. Okey, so untuk kita mahir kimia, tak kisahlah waktu form 4 ke waktu form 5, pastikan kita dah mahir bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 form 4. Sebab itu adalah asas dalam kimia lah. Sebagai contoh dalam bab 2, kita belajar tentang atom. Kita belajar tentang zarah kan, atom, molekul, ion. Benda tu penting sebab akan bawa sampai form 5. Okay. Kemudian kita belajar waktu bab 3 adalah calculation, di mana kita belajar tentang macam mana nak cari bilangan mol, macam mana nak mencari jisim, macam mana nak buat persamaan kimia dan macam mana nak buat formula kimia, betul? Benda tu semua penting sebab diguna pakai dekat setiap bab. So, kena mahir bab 3. So, bagi saya, bab yang paling crucial, yang paling penting adalah bab 3, bahagian formula kimia, di mana korang kena hafal cation and ion tu. Kena hafal sebab nanti kita nak buat formula kimia berdasarkan ion-ion tersebut. Okay. Bab 4 pula kenapa penting? Bab 4 penting sebab korang belajar tentang jadual berkala unsur. So kita kena tahulah unsur ni terletak pada kumpulan berapa, kala berapa. Itu semua kena tahu. Bab 5 pula yang paling penting adalah ikatan. Kenapa ikatan ion terbentuk? Kenapa ikatan kovalen terbentuk? So itu yang kita akan belajar malam ni. Okay. So tengok dekat slide. Okay, tengok ikatan kimia. Alright. So, kita baca dulu. Ikatan kimia terbentuk apabila dua atom atau lebih atom-atom unsur bergabung. Bermaksud, mungkin jenis atom yang sama. Sebagai contoh, hidrogen gas. Gas hidrogen, H2. Ataupun oksigen gas, O2. Nampak tak? Dia unsur yang sama tetapi lebih satu daripada atom bergabung. Ataupun gas karbon dioksida, CO2. Nampak tak? Ada unsur karbon, ada unsur oksigen. So, mereka akan bergabung. Okay. So, kita kena faham kenapa unsur-unsur ni ataupun atom-atom ni nak buat ikatan kimia. Kenapa dia kena buat ikatan kimia? Okay. So, atom-atom membentuk ikatan kimia kerana untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Okay, itu tujuan kenapa atom-atom ni buat ikatan kimia. Okay, apa maksud duplet yang stabil? Okay, ingat balik, duplet tu bermaksud sesuatu atom dia mengandungi satu je petala dan cukup 2 elektron. Bermaksud 2 lah dekat petala yang pertama. Kalau susunan elektron oktet, oktet bermaksud dia mengandungi 2 atau 3 petala dan cukup 8. Macam tu. Dan cukup 8. So, itu maksud oktet. Sekejap ya. Alright. So, apa yang kita akan belajar dalam bab 5 ni, apa yang korang akan belajar So, korang akan ada 5 ikatan. Ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan hidrogen, ikatan datif dan ikatan logam. Cumanya saya bagi tahu awal, ikatan ion dan ikatan kovalen ni adalah 2 ikatan yang paling common dalam kimia. Hidrogen, datif, logam ni sampingan saja. Okay? Fokus lebih kepada ion dan kovalen sebab ini kita akan
kita akan banyak melibatkan dua benda ni sampai form 5. Tapi jangan pula tak faham ikatan yang lain tu. Okay So kita tengok dulu ikatan ion. Okay. So ikatan ion ni, ikatan ion ni terbentuk apabila kita ada logam dan juga bukan logam. Logam dan juga bukan logam, dia akan menghasilkan sesuatu sebatian ion. Okey. So, apa yang berlaku ketika ikatan ion? Mereka akan melibatkan pemindahan elektron. Okey. Ikatan ion melibatkan pemindahan elektron. Bermaksud, seorang akan derma, seorang akan terima. Itu bermaksud pemindahan. Okey. Logam akan menderma. Bukan logam akan menerima. Okey. So kena tahu atom logam sentiasa menderma. Kenapa? Sebab logam-logam dalam jadual berkala unsur mereka tergolong dalam kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13. Bermaksud elektron valence dia 2.1 kumpulan 1 kan. 2.2 kumpulan 2. 2.3 kumpulan 13. Kalau nampak titik 1, titik 2, titik 3, bermaksud ini adalah logam. Okey? Dan kita belajar, kalau logam memang sentiasa melepaskan elektron. Sebab 2.1 buang 1 elektron. 2.2 buang 2 elektron. 2.3 buang 3 elektron. Okey? Kena faham yang tu. Korang dah belajar waktu bab 4. Alright? So, kalau nak tahu dia logam, tengok elektron valence. Okey? Kalau atom bukan logam pula, biasanya berasal daripada kumpulan 15, kumpulan 16, kumpulan 17. Bermaksud awak akan nampak 2.5, 2.6, 2.7. Kalau nampak elektron valence 5, 6 atau 7, bermaksud ini bukan logam. Di mana bukan logam sentiasa menerima elektron. Kenapa menerima? Ialah sebab titik 5 wajib tambah lagi 3 elektron kalau nak stabil. Kalau titik 6, tambah 2 lagi elektron nak stabil. Titik 7, tambah 1 lagi elektron nak stabil. Perasan tak ada kumpulan 18? Kenapa? Kenapa tak ada kumpulan 18? Siapa tahu? Sebab dah stabil. Betul, sebab dah stabil. Kumpulan 18 kan kita tengok elektron valence dia 8, betul tak? Dia dah mencapai susunan elektron oktet. Kalau titik 8 dah stabil, bermaksud dia takkan menerima elektron, dia takkan menderma, dia takkan berkongsi. Sebab tu dia takkan terlibat dalam membuat sebarang ikatan sebab dah stabil. Jelas semua? Okey? Jelas. Alright. Okey, kita abaikan slide ni kejap. Kita conteng dulu Kita nak bagi contoh simple dulu sebelum tengok penjelasan dia. Okey, sebagai contoh kalau kita ada sesuatu sebatian, nama dia natrium klorida. Ini paling simple punya. Macam mana kita nak tahu formula dia apa? Okey, biasanya dalam soalan dia akan bagi nombor proton tau. Sebagai contoh, natrium nombor proton dia adalah 11. 11 proton. Manakala klorin pula ada 17 proton. Okey, kenapa dia akan bagi proton? Korang dah belajar waktu bab 2. Sesuatu atom, sesuatu unsur, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Sebab tu kalau kita tahu natrium ada 11 P, bermaksud dia ada 11 elektron lah. So buat susunan elektron dia. 2.8.1. Ini natrium. Kalau klorin, 17 proton bermaksud 17 elektron. Maka susunan elektron dia 2.8.7. So apa yang berlaku kalau kita ada natrium dengan klorin? Okey. So macam natrium 2.8.1. So kita tahu dia tak stabil lah sebab elektron valence dia ada 1 dekat belakang. Okey, untuk siapa tak mahir lagi, ingat kalau titik 1 kan kita belajar. Kalau nak stabil kena duplet atau oktet. Okey, kena duplet atau oktet. Okey, kena duplet atau oktet So logiknya sama ada akan jadi 2.8 ataupun 2.8.8. Okey, ingat kita kena cari mana yang lagi mudah. Nak buang 1 ke nak ambil 7? Mana lagi senang? Buang 1, betul. Ingat, kita ambil nombor yang kecil. Buang 1 lagi senang daripada ambil 7. Maka jangan ambil 7. Sebab tu logam
sentiasa menderma. So dia akan buang satu elektron. So apabila dia buang satu elektron, so apa yang akan terjadi? Dia jadi 2.8. Buang satu elektron, maka dia akan jadi ion natrium. Na positif 1. Kenapa jadi Na positif 1? Sebab elektron dia bercharge negatif. So, kalau kita buang satu elektron, jadilah positif 1. Buang benda negatif, jadi positif. Jelas semua orang? Konsep itu? Jelas. Jelas. So, dia jadi Na+. So, dah jadi ion natrium. Tengok klorin pula. 2.8.7. Nak stabil, dia kena ambil satu lagi elektron. So, ambil satu lagi elektron, jadi 2.8.8. Okay? So, bila melibatkan pembuangan atau penerimaan, dia mesti bertukar jadi ion. Tapi ion apa? Tengok. Terima benda negatif, jadilah negatif. Sebab tu, jadi Cl-. Okay? So, tengok dekat sini. Kita dah ada ion natrium, dah ada ion klorida. So, ada ion positif, ada ion negatif. Kalau berlainan charge, maka mereka ni sebenarnya akan tertarik antara satu sama lain. Macam magnet lah. Kalau kita ada magnet berkutub negatif dengan magnet berkutub positif, dia ni akan tertarik antara satu sama lain. Apa nama daya tarikan dia? Siapa ingat? Kalau ion. Dah belajar kan? Apa nama daya tarikan dia? Kalau ada ion positif dengan ion negatif mendekati satu sama lain. Siapa ingat nama dia? Daya tarikan Elektrostatik. elektrostatik. Kena betul. Elektrostatik. Cuba tulis. Elektrostatik. Daya tarikan elektrostatik ni akan wujud kalau kita ada ion yang berlainan charge. Okey? Sekarang ni mereka akan tertarik antara satu sama lain. Selepas tertarik, kan akan dekat, betul tak? Bila dekat, barulah sebenarnya mereka akan membentuk suatu ikatan macam tu. Selepas ada daya tarikan, barulah membentuk ikatan ion. Itu adalah secara brief lah saya bagi tahu macam mana terbentuknya sebatian ion. Okey, bermula daripada logam menderma elektron, jadilah ion positif. Bukan logam pula menerima elektron, jadilah ion negatif. Ada ion positif, ada ion negatif. Bila berlainan charge, mereka akan tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Daya tarikan elektrostatik yang kuat. So, bila dah dekat, Pak, melekat kan? Melekat tu sebenarnya sebab dah terbentuk ikatan ion macam tu. So, jadilah sebatian ion NaCl. Jelas ke konsep dia? Boleh? Jelas cikgu. Yang lain okey tak? Yang lain kalau tak dapat buka mic, korang boleh react dekat bawah. Nampak tak ada emoji? Macam tu. Macam Akila Mai buat tu. React macam tu pun tak apa. Okey, terima kasih. So, tengok balik dekat slide. Ini contohlah illustration yang saya buat kan. So, atom natrium dia akan menderma satu. Kemudian atom klorin terima satu. So, macam mana kita nak lukis pembentukan dia? Awak tengok yang selepas anak panah saja. So, itu adalah lukisan dia. So, nampak tak? Cl tu dah terima satu elektron, sebab tu jadi negatif satu. Kena buat bracket kat situ. Kena buat bracket. Okay? So, ion positif dan ion negatif tertarik antara satu sama lain dengan daya tarikan elektrostatik yang kuat. Maka daya tarikan ni akan membentuk ikatan ion. Lukisan dia tak perlu tahu lukis yang sebelum anak panah. Yang selepas anak panah je. Ini saya nak tunjuk macam mana dia terbentuk. Okay? So, kita belajar pula cara menerangkan dia. Okay, cara buat dia senang saja. Okay, contoh dia kata terangkan pembentukan sebatian natrium klorida kan. Perkara pertama adalah tulis susunan elektron dia dulu. Sebab daripada kita tulis tu, baru kita tahu dia akan jadi ion bercharge apa. Contoh 281. 281 ni bermaksud dia akan buang satu elektron, jadilah 2.8. So, jadilah Na+. Sebab buang satu. Cl pula 287, dia akan ambil satu elektron,
jadilah 2.8.8. Ambil 1, jadilah Cl minus. So macam mana kita nak tahu formula yang terbentuk? Ingatkan korang belajar kaedah silang tu. Na positif 1, Cl negatif 1. Macam mana? Positif 1 bawa silang ke bawah Cl, negatif 1 tu silang ke bawah Na. Potong. Charge tu potong, hilang. Sebab dah silang. So apa yang akan jadi? Na akan ada 1, Cl akan ada 1. So formula dia NaCl. So bila lukis, jadilah gambar rajah seperti di atas kanan tersebut. Itu lukisan dia. Okay. So macam mana cara nak menerangkan dia? Okay. Ikut susunan. Bermula dengan logam dahulu. Tengok saya highlight. Susunan elektron atom natrium adalah 281. Kita bagi tahu susunan elektron dahulu. Sebab apa? Sebab daripada susunan elektron dah baru kita tahu. Oh, 281 bermaksud ada satu elektron yang wajib dia derma. Baru dia jadi stabil. Betul tak? Sebab tu, ayat kedua kita bagi tahu dia derma berapa. And then kena ingat, selepas kita bagi tahu dia menderma berapa, sentiasa sertakan menderma satu elektron valence untuk apa? Ayat belakang ni sentiasa kena ada selepas korang buat ayat menderma ataupun menerima. Okay? So, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So, selepas dah stabil jadi apa? Membentuk ion natrium Na+. Ikut ayat ni. Okay? And then ketiga ni kita panggil dia sebagai setengah persamaan. Ketiga ni, kita panggil dia sebagai setengah persamaan. Setengah persamaan ni tak sama macam persamaan ion ataupun persamaan kimia. Setengah persamaan ni nak tunjuk atom ni menderma berapa ataupun menerima berapa. So cara dia macam mana? Kita tengok. Atom natrium, Na lah kan permulaan dia. Kita kata menderma. So dalam matematik, menderma tolak elektron, betul tak? Atom natrium menderma. So, jadilah Na+, betul? Cumanya, dalam kimia, kita tak ada tolak E tau. Sebab tu kita bawa ke kanan, ke belakang sana. That's why dia akan jadi atom natrium, anak panah dahulu. So, selepas dia menderma satu elektron, jadilah Na positif 1. So, ini setengah persamaan dia. So, kalau menderma, tambah elektron tu selepas anak panah. Bukan sebelum. Dapat semua orang? Dapat. Okay. So, dah siap untuk logam kan? Buat pula untuk bukan logam. So, ulang balik ayat. Pertama, susunan elektron. Susunan elektron atom klorin 287. So, atom klorin menerima satu elektron valence. Okay. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil dan membentuk ion klorida. Okay, kena tahu, klorin kalau jadi ion, namanya ion klorida lah. Jangan salah sebut. Okay. Dah buat itu, buat setengah persamaan. So, sama je. Atom klorin, Cl lah, menerima elektron. Tambah E. So, membentuk ion klorida. Macam tu. Okay, ini setengah persamaan. Pastikan tahu, sebab setengah persamaan ni korang akan pakai banyak waktu bab 6 dengan bab form 5 nanti. Okay. So, sekarang kita dah ada ion positif, ada ion negatif. So, apa akan berlaku? Tengok ayat nombor 7. Ion natrium dan ion klorida ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Selepas dah tertarik, baru dekat kan? Dah dekat, baru membentuk ikatan ion. Poin ke-8 tu adalah kita bagi tahu apa formula dia. So, satu sebatian ion, NaCl terbentuk. Total up 8 markah dekat penerangan. Lukisan 2 markah. So, ini cara dia. Mudah je. Susunan elektron, bagi tahu menderma berapa untuk mencapai susunan elektron yang stabil, buat setengah persamaan. And then ulang balik 3 poin tu untuk bukan logam. Poin ke-7 bagi tahu daya tarikan elektrostatik. Poin ke-8 bagi tahu formula. Markah 9, markah 10 lukisan. Ada soalan setakat ini? Jelas? Jelas.
Okey, kalau macam tu cuba korang buat. Boleh, cuba korang buat lithium oksida. Tukar sikit salah ni. Nombor proton oksigen 8. Tukar sikit. Okay, cuba buat. Saya bagi korang 10 minit. Boleh? Ini 10 markah. Cuba buat. Boleh semua? 10 minit Boleh. 8.35 kita discuss. Okay, cuba buat. Kita laju sikit sebab kita nak buat latihan juga nanti. Kalau sempat. Siapa ada soalan boleh tanya sekarang Korang dah habis belajar ke? Dah habis belajar ke bab 5 ni ke baru masuk? Boleh saya tahu? Dah habis belajar ke bab 5? Masih. Masih Ada yang dah, ada yang masih Okey. Hari ni kita cuba ikatan ion, ikatan kovalent tau. Nak habis satu bab macam susah sikit sebab saya akan fokus banyak ion dan kovalent. Sebab benda ni memang akan asyik tanya sampai SPM. Ikatan lain tu ada tanya, cumanya tak sebanyak dua benda ni. So pastikan faham benda ni betul-betul. Sampai 8.30 je, 8.30 kot sebab nak jimat masa Lagi 2 minit. At least fahamlah apa nak buat tu. Okay, kita buat sama-sama Kita laju sikit Okay, kita buat sama-sama. Okay. Sekarang ni dia suruh terangkan pembentukan lithium oksida Kalau korang dah hafal cation and ion mudah.
Korang tahu lithium Li apa? Korang akan tahu. Oksida O berapa? Mudah. Contoh untuk student yang tak hafal. Okay, diberi nombor proton. Kita tahu kalau nombor proton 3, bilangan elektron 3 lah. So, lithium susunan elektron dia 2.1. Okay. Oksigen pula 2.6. So, apa yang kita tahu kat sini adalah 2.1 kalau nak stabil, dia akan menderma 1 elektron. Menderma 1, dia akan jadi 2 lah. Betul tak? So, jadi Li positif 1. Okay. Oksigen pula 2.6. 2.6 bermaksud dia kena terima 2 elektron supaya jadi 2.8. So, octet. Betul? Terima 2 bermaksud jadi O2 negatif. So, apakah formula yang terbentuk? Apa formula yang terbentuk? Li plus dengan O2 minus? Li2O. Betul. So, jawapan dia Li2O. Kalau boleh, korang buat formula dulu. Sebab daripada formula, korang tahu lukis. Daripada lukis tu, korang akan tahu macam mana nak terangkan. So, Li2O bermaksud, satu oksigen. Okay, dia nak terima 2 elektron kan? So, dia terima 2 tu daripada, satu daripada lithium yang pertama, satu lagi daripada lithium nombor 2. So, kalau kita lukis, contoh saya buat warna biru untuk oksigen. Ini oksigen So, oksigen. Cara lukis dia adalah oksigen formula. Kemudian, petala yang pertama. Nukleus yang pertama. Wajib lukis nukleus. And then, petala pertama. Petala pertama. Petala kedua. Macam tu. And then, lukis elektron. Oksigen 2.6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini susunan elektron asal oksigen. Kemudian, dia terima 1 elektron daripada lithium yang pertama dan terima 1 lagi elektron daripada lithium yang kedua, betul tak? So, dia terima 2 elektron. And then, lukis bracket macam ni. Lukis bracket. Disebabkan dia terima 2 elektron, jadilah positif 2. Okay. Kemudian lukis lithium pula. Lithium ada 2. So, kita lukis kiri dan kanan. Okay. Contoh lithium yang pertama, nukleus. Ada 1 je petala kan? 1 petala. Dan cukup 2. 1, 2. Mana 1 lagi elektron? Dia dah bagi dekat oksigen. Betul tak? Dia dah bagi. Sebab tu dia ada 1 je petala. And then lukislah bracket. Disebabkan dia buang 1, jadilah positif 1. And then salin balik. Lukis balik. Lukis balik. Lukis balik. Copy. And then paste. Dah siap. So, ini adalah lukisannya. Okay. Li2O. Pastikan betul. Okay. Penerangan pula macam mana? Okay. Kita cuba buat sama-sama cepat sikit. Kita kena cerita tentang logam dahulu. Okay. Poin pertama, cerita tentang susunan elektron. Okay. Sentiasa ingat. Cerita tentang susunan elektron dulu. So, susunan elektron, atom lithium adalah 2.1. Buat ayat ni saya short formkan. Okay. Susunan elektron atom lithium adalah 2.1. So, kita akan tahu bahawa atom lithium menderma. Atom lithium menderma 1 elektron valence. Okay. Kenapa kita kena sebut elektron valence? Kalau korang tak sebut elektron valence, kemungkinan elektron tu mungkin dia derma daripada petala yang pertama. Salah. Dia menderma elektron yang last kan? Betul tak? Yang titik 1. Itu istilah dia elektron valence. So, kalau tak tulis, kemungkinan boleh jadi salah kalau skema itu strict. Faham tak semua orang? Kenapa kena elektron valence? Okay? Okay, jangan buat elektron je. Elektron valence. Sebab kita menderma, kita buang yang paling luar. Okay? So, menderma 1 elektron valence untuk apa? So, untuk mencapai susunan elektron. Ini apa? Duplex ke octet?
Lithium. Duplet. Duplet, betul. Susunan elektron duplet yang stabil. Okey, lepas dah stabil dia akan membentuk ion lithium. Ion lithium. 2 markah. Markah ketiga setengah persamaan. So macam mana tadi? Atom lithium menderma. So anak panah dahulu. Dia menderma satu kan? So jadilah Li positif 1 tambah E di belakang. So ingat balik tambah E dekat belakang selepas anak panah merujuk kepada dia menderma 1. Okay? Okay, ulang pula untuk oksigen. Ulang pula. So markah keempat saya buat warna biru ya. Saya buat atas sebab tak muat. Okay, markah nombor 4 cerita susunan elektron atom oksigen pula. Okay? Susunan elektron atom. Kena sebut atom. Kalau tak sebut pun boleh jadi salah. Okay? Susunan elektron atom oksigen adalah 2.6. Okay. Fokus pada poin nombor 5. Nombor 5 ni penting. Okay. Sebab kita tahu oksigen ni dia tak terima 2 elektron daripada satu lithium kan? Dia tak terima macam tu. Dia terima 2 elektron. Di mana elektron pertama ni datang daripada lithium yang pertama. Elektron nombor 2 ni datang daripada lithium nombor 2. So kita kena ubah sikit ayat. So bagi tahu atom oksigen, okay? Atom oksigen menerima, okay? Menerima 2 elektron, okay? Daripada 2 atom lithium. Nampak tak ayat dia? Atom oksigen menerima 2 elektron daripada 2 atom lithium untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay? Susunan elektron oktet yang stabil. Okay? Dan membentuk ion oksida O2 negatif. Okay? Kita kena sebut. Dia terima 2 ni daripada berapa banyak lithium. So, dia terima 2 elektron daripada 2 atom lithium. Okay? Markah ke-6, setengah persamaan. Atom oksigen O tambah 2 elektron sebab dia terima 2. Menghasilkan O2 negatif. Okay? Buat macam tu. So, poin ke-7 adalah kita bagi tahu daya tarikan kan? So, kita tahu 2 ion lithium. Bagi tahu jumlah dia ada berapa banyak. 2 ion lithium. Kita bermula dengan ion positif dahulu. Kemudian diikuti dengan ion negatif. So, ion positif ada 2. 2 ion lithium dan 1 ion oksida. Ingat balik ayat dia. Ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okay, ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okey? Dan jangan lupa selepas tertarik, bagi tahu. Dan membentuk ikatan ion. Dan membentuk ikatan ion. Markah ke-8 kita bagi tahu formula dia. So bagi tahulah. So sebatian ion. So formula dia adalah Li2O terbentuk. So dekat sini korang akan dapat 10 markah. Gambar rajah 2 markah, penerangan 8 markah. Itu sahaja. Untuk ikatan ion dia mudah sedikit sebab dia direct sikit. Kita nampak. Okey, jelas tak setakat ini? Boleh? Boleh go, jelas-jelas. Alright, terima kasih. Cikgu. Ya. Cikgu dah rakam ke? Dah. Saya tengah rakam. Okey. Okey, internet slow tak apa, nanti tengok balik lah. Ada soalan ke? Tak ada Kalau, ya. Tak ada. Tak ada So kita teruskan ke covalent boleh? Boleh? Saya rasa okey sebab saya rasa tak ada soalan sangat kot. Boleh Kita go, pun boleh. pernah kita pun rasa macam pernah belajar. Untuk siapa pernah belajar dengan saya, kita dah belajar.
Ion ni mudah sedikit. So kalau boleh cuba fahamkan. Tak faham terus saja. Okay, lukisan je penting. Okay, kita tengok covalent. Kita terus melompat ke covalent Covalent ni dia complicated sikit sebab penerangan dia lain sedikit. Okay, kita tengok. Ikatan covalent terbentuk apabila dua atau lebih atom yang sama atau berlainan berkongsi elektron. Keyword dia berkongsi elektron. Untuk mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Kalau ion, logam dan bukan logam. Kalau covalent, bukan logam tambah bukan logam. Bermaksud, mesti datang daripada kumpulan 15, kumpulan 16 atau kumpulan 17. Satu lagi, tambah sikit. Atau kumpulan 14. Kalau ada kumpulan 14, sebagai contoh 2.4 awak nampak, iaitu karbon. Automatik dia adalah covalent. Ingat tu, automatik dia covalent sebab karbon ni separa logam. Separa logam dia tak akan melepaskan elektron. Okay? Dia sentiasa berkongsi. So kalau nampak karbon, automatik molekul. Alright? So tengok kat sini. Molekul adalah neutral kerana tidak melibatkan pemindahan elektron. Betul. So dia tak ada charge lah, dia neutral. Dia berkongsi saja. Tak berlaku pemindahan elektron. So semasa pembentukan ikatan covalent, setiap atom akan menyumbang bilangan elektron yang sama untuk dikongsikan. Bermaksud, kalau dia sumbang 2, bermaksud dia kongsi 2. Kalau dia sumbang 3, bermaksud dia kongsi 3. Itu maksud dia. Okay. Bilangan elektron yang boleh dikongsi, bilangan elektron yang dikongsi boleh menjadi sepasang, 2 pasang atau 3 pasang. Bermaksud, contoh, kalau kita ada hidrogen. Okay. Kalau dia kongsi 1, hidrogen satu lagi pun kongsi 1, ini adalah sepasang elektron. Ini kita panggil sepasang elektron. So kalau nak berlaku perkongsian, paling sikit kena ada sepasang. Okay? So ini kita panggil sepasang elektron. Sepasang elektron mengandungi 2 elektron. Okay? So kita tengok dulu, okay, cara buat dia. Abaikan dulu. Kita tengok dekat sini. Okay, cara lukisan dia. Kita abaikan gambar rajah dulu. Contoh saya buat hidrogen. Gas hidrogen. Okay, gas hidrogen macam mana kita nak tahu formula dia? Okay, hidrogen susunan elektron dia 1. Okay, 1 Berapa banyak lagi elektron yang diperlukan untuk stabil? Berapa banyak? 1, betul. Dia perlukan, cara buat dia macam ni. So, dia perlukan 1 elektron lagi nak stabil. So, kalau perlukan 1, bermaksud dia akan kongsi 1. Kongsi 1. Okay? So, macam mana gambar lukisan dia? So, formula dia H2. So, macam mana lukisan dia? Contoh, ini hidrogen. Ini petala pertama. Petala yang terakhir kena besarkan sikit dan silang. Petala yang last, awak kena besarkan sikit bulatan dia. Dan elektron letak kat situ. Dia ada 1 je kan? Letak kat situ. Kemudian dia akan berkongsi dengan elektron hidrogen warna lain. Contoh macam ni. Nukleus. Okay. Petala yang terakhir buat besar dan silangkan. Petala paling akhir besarkan dan silangkan dengan yang satu lagi. Korang tahu dia kongsi 1 kan? So elektron yang dikongsi tu letak dekat tempat persilangan macam tu. Letak macam tu. Dah siap lukisan dia. Ada cikgu dia ajar macam ni tau. Contoh ada cikgu mungkin dia suruh buat macam ni. Tempat bersilang tu. Boleh je ikut cikgu awak lah. Cumanya kalau saya ajar, saya prefer buat yang tadi tu sebab awak akan nampak bahawa contoh hidrogen warna biru, dia kongsi 1. Sebab kenapa tak elektron dia melekat pada petala dia, tapi dekat kawasan persilangan. Bermaksud hidrogen warna biru kongsi 1. Kalau hidrogen warna hitam, tengok petala yang kat luar tu, nampak tak dia bersilang dan ada elektron dekat warna hitam. Bermaksud dia kongsi 1 juga.
So dekat sini, awak akan nampak bahawa tempat persilangan tu, dia mengandungi 2 elektron dekat tengah ni kan? Betul tak? 2 elektron. So ini kita panggil berkongsi sepasang elektron. Berkongsi sepasang elektron. Di mana nama ikatan dia adalah ikatan tunggal kovalent. Ikatan tunggal kovalent. Ini adalah nama ikatan dia. Kalau sepasang memang selalu ikatan tunggal. Bermaksud macam ni kalau kita lukis. Hidrogen. Kalau sepasang satu garis macam ni. Satu ikatan macam tu. Dengan hidrogen yang lain. So ini kita panggil single bond. Ikatan tunggal covalent. Sebab satu garis. So ikatan tunggal. Dapat ke? Semua orang? Boleh? Okey. So cara penerangan dia, cara penerangan dia lain sikit. Macam contoh yang saya bagi ni, macam contoh yang saya bagi ni, perasan tak dia unsur yang sama. Maka tak perlu cerita dua-dua. Cerita satu je tapi gabungkan. Sebagai contoh, tengok. Macam biasa kita bagi tahu dulu. Susunan elektron dia berapa? Satulah. Selepas bagi tahu susunan elektron, kita bagi tahu dia perlukan berapa lagi nak stabil. So, susunan elektron atom hidrogen adalah 1. Atom hidrogen memerlukan 1 elektron valence tambah. Memerlukan 1 elektron valence. Untuk apa? Untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Baru satu markah dekat sini. Kemudian kita tahu ada 2 hidrogen kan? So setiap satu daripada 2 atom hidrogen, awak kena bagi tahu dia akan sumbang berapa. Dia perlukan 1, betul? Perlu 1, sumbang 1. So menyumbang 1 elektron valence tambah valence. Selalu tertinggal valence kat sini. Valence. Kenapa dia sumbang 1? Kenapa dia sumbang 1? Untuk dikongsikan. Alright? So, selepas dia berkongsi, korang kena bagi tahu dia berkongsi berapa pasang elektron. So, 2 atom hidrogen berkongsi sepasang elektron. Ayat ni saya nak awak tukar. Ini tukar. 2 atom hidrogen berkongsi sepasang elektron dan membentuk satu ikatan kovalent tunggal. Gabungkan. Poin nombor 4 tu bawa ke poin nombor 3. Saya ulang 2 atom hidrogen berkongsi sepasang elektron dan membentuk satu ikatan kovalent tunggal. Alright? Selepas membentuk ikatan kovalent, barulah korang bagi tahu dua-dua dah stabil. So, kedua-dua atom hidrogen dalam molekul hidrogen sudah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Maka terakhir, bagi tahulah apa formula yang terbentuk. So, satu sebatan kovalent H2 terbentuk. So, ini adalah cara penceritaan ikatan kovalent. Yang pertama, cerita susunan elektron. Yang kedua, bagi tahu dia perlukan berapa lagi nak stabil. Yang ketiga, bagi tahu dia akan sumbang berapa. Yang keempat, bagi tahu berapa pasang elektron. Berapa pasang elektron. Yang kelima, apa nama jenis ikatan yang terbentuk. Yang keenam, baru kita bagi tahu semua tu dah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Yang ketujuh, bagi tahu formula yang terbentuk. So, 7 poin dekat situ sebenarnya. Okey ke? Dapat ke semua orang? Nampak Cumanya kemungkinan korang tak hafal. Sebab baru nampak So nanti bila dah try buat contoh, korang akan lagi faham lah. So sebagai contoh, kita tengok dekat HCl kat sini. Sekejap tengok HCl. Contoh kalau kita tak tahu lukisan dia macam mana. Kita ada hidrogen di mana susunan elektron dia 1. Kita ada klorin di mana susunan elektron dia 2.8.7. Kita tahu ini covalent sebab bukan logam.
Hidrogen, kita tahu dia perlukan satu lagi. Hidrogen perlukan satu elektron. Manakala klorin pula perlukan satu elektron juga. So macam mana kita nak tahu formula yang terbentuk? Hidrogen perlukan satu, klorin perlukan satu. Buat macam tu. Silangkan nombor tu. Hidrogen perlukan satu, bawa ke kanan. Klorin perlukan satu, bawa ke kiri. So apa yang akan terjadi? H ada satu, Cl pun ada satu. So formula yang terbentuk adalah HCl. Macam mana nak lukis? Okay, tengok. H, nukleus, dia ada satu je petala kan? Petala yang paling last tu pastikan buat besar sedikit macam tu. Kita tahu dia perlukan satu elektron. Perlukan satu bermaksud kongsi satu. So, satu tu kalau boleh lukis dekat tempat persilangan. Ini hidrogen. Kalau klorin, Cl. Okay, Cl 287, 3 petala. Nukleus, petala pertama, petala kedua, petala ketiga silangkan dan besarkan macam tu. Okey, 287. 2 dekat petala pertama, 8 dekat petala kedua. Kemudian kita tahu petala paling akhir ada 7 kan? Di mana ada 7 tu, satu yang akan berkongsi, betul? So letak satu dekat tempat persilangan. Tinggal 6. Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey? Faham tak lukisan tu macam mana dapat? Faham. Okey. Okey, terima kasih. Yang lain okey ke yang lain? Boleh Alright. So ini lukisan dia. Okey. Ada cikgu dia akan ajar buat gambar lain kan. Maksudnya jangan buat pangkah, buat bulat. Sebab kita nak nampak beza. Siapa yang berkongsi berapa, siapa yang berkongsi berapa. Okey, macam saya sebab saya buat pen berwarna lain. Sebab tu saya buat pangkah je. Kalau lukis pensel, cuba buat bentuk lain elektronik itu. Okey. So tengok penerangan dia. Macam biasa, yang pertama cerita susunan elektron. Okey. So susunan elektron, atom oksigen 2.6. Cerita pula perlukan berapa? Atom oksigen memerlukan 2 elektron untuk apa? Untuk mencapai susunan elektron salah ni. Oktet yang stabil. Okey? Oktet yang stabil. Okey? Kemudian, kita tahu, terbalik. Patutlah. Sorry. Ni kita buat ni tadi kan? Sorry. Okay, kita cerita tentang hidrogen dulu. Alright? So, susunan elektron atom hidrogen adalah 1. Betul lah? And then kita bagi tahu dia perlukan berapa. So, atom hidrogen memerlukan 1 elektron untuk mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Betul lah? Okay. Yang kedua, cerita pasal klorin pula. Okay. Kita cerita satu-satu. Selepas hidrogen, klorin pula. So, susunan elektron atom klorin adalah 287. So, atom klorin memerlukan 1 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay? And then, markah ketiga, kita kena bagi tahu dia sumbang berapa kan? Hidrogen perlu 1, maka sumbang 1. Klorin perlukan 1 lagi, maka sumbang 1 juga. Okay? So, 1 atom hidrogen, sebab kita tahu formula dia HCl. So, kita tahu H ada 1, Cl ada 1. Sebab itulah, 1 atom hidrogen menyumbangkan 1 elektron. Dan 1 atom klorin juga menyumbangkan 1 elektron untuk dikongsikan. Okay? So, kalau hidrogen kongsi 1, macam ni. Hidrogen kongsi 1, klorin kongsi 1. Nampak tak dekat gambar rajah tadi? Yang bersilang ini, betul tak? Ada 2 elektron yang bersilang. So, bila 2 elektron bermaksud dia berkongsi sepasang elektron. Okay. Apa jenis ikatan dia? Nampak tak? Satu garis je. Maka ini adalah ikatan tunggal kovalent. Ikatan tunggal kovalent. Alright. Ini yang mudah lah. So, kita nampak dekat sini.
satu atom hidrogen menyumbangkan satu elektron. Kita garis. Satu atom hidrogen menyumbangkan satu elektron dan satu atom klorin menyumbangkan satu elektron untuk dikongsikan. Maka satu atom hidrogen dan satu atom klorin berkongsi sepasang elektron. Betul lah? Berkongsi sepasang elektron dan membentuk satu ikatan kovalent tunggal. Yang belakang ni buang. Belakang ni buang dia dah bertukar cara jawab. Awak boleh buang. So, kita bagi tahu sepasang elektron dikongsi. Sepasang elektron tu akan membentuk satu ikatan kovalent tunggal. Okay? Ini tunggal nampak? Dia satu baris saja. So, ikatan tunggal dekat situ. Alright? So, lepas dah terbentuk ikatan, baru bagi tahu atom hidrogen ni mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Manakala atom klorin pula mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So, kalau berlainan istilah, seorang duplet, seorang oktet, pisahkan ayat. Kalau dua-dua memang oktet, gabung je ayat. Okay? And then markah terakhir, bagi tahulah satu sebatian kovalent, apa formula dia, terbentuk. Okay? Dapat ke semua orang? Dapat. Yang lain okay? Okey, cikgu. Alright. Okey. Cuba buat yang ni boleh. Saya bagi contoh gambar, contoh formula, awak cuba buat lukisan saja. Sekejap saya bagi dulu. Contoh contoh yang pertama, cuba lukis susunan elektron untuk gas oksigen. Formula dia O2, di mana bilangan proton oksigen adalah 8 proton. Saya nak awak lukis gambar rajah dia macam mana. Dia 8 proton. Yang kedua adalah cuba lukis pula untuk gas nitrogen. Okay, gas nitrogen. Di mana nitrogen nombor proton dia 7. 7. Kemudian, cuba buat juga kalau air. Kalau air. H2O, air. Di mana hidrogen bilangan proton dia 1. Oksigen bilangan proton dia 8. So, ada 3 benda, cuba lukis macam mana gambar rajah susunan elektron dia. Faham ke soalan itu? Faham Nak lukis ke nak lukis dia punya gabungan? Lukis gabungan macam ni. Oh, okey. Kalau dia tanya, lukis susunan elektron gas oksigen. Yang macam ni. Lukis susunan elektron air. Yang macam ni. Faham kan? Yang bersilang tu. Okey, faham cikgu. Okay, cuba buat untuk 3 benda ni. Oksigen, nitrogen dan air. Cuba buat. Satu lagi lah. Satu lagi jap. Cuba buat. Okay, cuba buat ni lah. Gas karbon dioksida. Sebab saya nak korang semua pandai lukis dia. Gas karbon dioksida. So macam biasa karbon 6 proton, oksigen 8 proton. Okay, cuba semua orang buat. Okay, cuba semua orang buat Siapa ada soalan boleh tanya ya. Setakat ni korang okey ke? Penjelasan-penjelasan tu faham Boleh? Cikgu. Ya. Nitrogen tu memang satu je. Dia tak ada satu, dia tak ada dua Saya tak tulis situ sebab saya nak awak buat sendiri apa formula dia. Oh. Kadang-kadang tak bagi tau. Macam oksigen tu saya saja bagi. Kenapa O2? Awak tahu oksigen O kan? Oksigen tu O.
Tapi kenapa jadi O2? Sebab tengok. Ada Cuba dua. tengok. Betul. Kan 2.6 kan? Ah, So kalau 2.6, so dia perlukan berapa lagi elektron? dua. 2 kan? Mana dapat lagi 2 tu? Kongsi dengan oksigen satu lagi. Betul. Okey, nitrogen pula. Kalau 7 proton bermaksud 2.5, betul? Hmm, Dia perlukan berapa lagi nak stabil? 3. 3. Mana dapat 3 lagi? Kongsi juga. Kongsi juga dengan Nitrogen. betul. Sebab kalau awak nampak gas, selalunya formula dia memang macam ni. N2. Kalau gas memang macam tu. Oksigen O2, hidrogen H2, nitrogen N2. Sebab gas ni biasanya duiatom. Pernah dengar tak duiatom? Pernah. Kecuali kumpulan 18, monoatom. Okay? So, cuba lukis gambar ajar dia. Macam gas karbon dioksida pun ni CO2. Cumanya saya nak awak discover sendiri apa formula dia. Contoh macam karbon kan, karbon 2.4, oksigen 2.6. So kita tahu karbon perlukan 4 lagi. Oksigen perlukan 2 lagi. So macam mana kita nak predict formula dia? Silangkan nombor. 4 ke sana, 2 ke sini. Kemudian ringkaskan, betul tak? Ini 1, ini 2. So jadilah CO2. Okey ke? Okey. Okey, cuba lukis dulu. Cuba lukis dulu. Cuba buat dulu 9-10 minit kita discuss.
Okay. Kita cuba tengok lukisan untuk setiap gambar ni. Setiap molekul ni So tengok gas oksigen 2.6. Okay. So 2.6 bermaksud dia perlukan 2 lagi. Perlu 2 elektron. So bila perlu 2 bermaksud dia akan kongsi 2. So bila kita nak lukis, 2 elektron kena berada pada persilangan. Betul? So ada 2 oksigen kan? Contoh kita buat warna hitam dulu. Oksigen, formula, 2 petala. Nukleus, petala pertama, petala kedua kita kena besarkan sikit. Okay. So tengok, 2. So 1, 2. Kemudian 6 kan? Betul? 6. Tapi 2 dia akan kongsi, betul? So lukis 2 tu dekat tempat persilangan. Contoh dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap untuk oksigen yang pertama. Oksigen nombor 2 pula. Okay, oksigen, nukleus, ada 2 petala. 1, petala paling akhir kena silangkan. Okay, petala paling akhir silangkan. Maka 1, 2, titik 6. Titik 6 tapi 2 yang dia kongsikan. Letak dekat tempat silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah siap. Dapat tak gambar rajah ni? Boleh? Yang pertama? Boleh. Boleh. Okey, cuba bagi tahu saya berapa pasang elektron yang dia berkongsi? 2. Betul. 2. So, ini 2 pasang elektron. Apa jenis ikatan dia? Ikatan kovalent. Betul, tapi kurang tepat. Tunggal ke? Ganda 2 ke? Ha, Tunggal. Ganda. Tunggal. salah? Enggak. Saya dengar seorang sebut tadi. Cuba tengok. Nampak tak dekat tengah ni? Sekejap saya buat warna lain. Ganda Okey. dua. Ganda 2 betul. Perasan tak dekat sini? Ini pasangan yang pertama. Betul? Ini pasangan kedua. Perasan tak lukisan dia macam ni? Oksigen. 1, 2, oksigen. Betul tak? Sama tak? Sama tak? Okey So, nampak tak? Itu double bond. Kalau dia menghadap atom yang sama, O, lepas tu 1, 2, O, dia menghadap orang yang sama, maka itu kita panggil satu ikatan ganda 2 covalent. Satu ikatan ganda 2 covalent. Betul dah itu ikatan covalent, cumanya kita spesifikkan lagi. Dalam tu ada ganda 2. Okey, dapat oksigen gas. Gas oksigen. Dapat? Dapat. Alright. Okay, kita buat nitrogen pula. Okay, gas nitrogen 2.5. 2.5 kita tahu dia perlukan 3 lagi. So, bila perlukan 3 bermaksud dia akan kongsi 3. Okay, perlukan 3, kongsi 3. Okay, so kita lukis dulu. Dia N2 kan? So, nitrogen yang pertama ada 2 petala Nukleus, petala pertama, petala kedua. Okey, petala pertama ada 2 elektron. Petala kedua ada 5. Tapi dia kongsi 3. Betul tak? Kongsi 3 tu letak dekat tempat persilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 2 tu letak kat tempat lain. Okey, dah siap nitrogen pertama. Okey, nitrogen kedua pula. Nitrogen, nukleus, petala pertama, petala kedua kita besarkan dan buat tempat persilangan macam tu. Okey, petala pertama ada 2, petala kedua ada 5 tapi kongsi 3. So 3 tu kena letak dekat tempat persilangan macam ni. 3, 4, 5 dah siap. So berapa pasang elektron yang dia berkongsi? 3. Berapa pasang? 3, betul. Dekat sini 3 pasang elektron. So, apakah jenis ikatan dia? Ikatan ganda 3. Covalent. Betul. Ada berapa? 3. Baik. Salah? Dua. Awak sebut ikatan ganda 3 kan? Ganda 3 tu ada berapa?
6. Salah. 2. Ni. Salah. Tengok ni. Awak buat macam ni kan? 1, 2, 3. 3 pasang elektron kan? Di mana nitrogen ni nampak tak? Macam ni betul ke? Betul? Betul. Ini ganda 3. Ada berapa tu? 1 je. Ada 1 ikatan ganda 3 covalent. Macam ni. Ini 1. Contoh saya buat benda lain. Contoh je tau. Contoh. Ini ada berapa ganda 3? 2. 2. Betul. Kalau menghadap unsur yang sama, 1 lah tu. Kita panggil 1 je. Okey, tapi jenis dia ikatan ganda 3. Okey Nampak So, 1 ikatan ganda 3 covalent. Okey, ada soalan setakat ni? Ada Alright. Okay, kita buat H2O pula. Okay, H2O Hidrogen perlukan 1 lagi. Macam ni kan? Okay. Hidrogen perlu 1, maka akan kongsi 1. Alright. Manakala oksigen pula 2.6. 2.6 perlu 2, maka dia akan kongsi 2. Okay, H2O. So, O dekat tengah lah. Betul tak? O dekat tengah. So, macam mana lukis? Oksigen, nukleus, ada 2 petala kan? 1, petala paling last tu buat besar. Allah. Biar tak muat. Saya buat kat sebelah Saya buat kat sebelah. Tadi H2O. H2O. Okay, oksigen dekat tengah. So, nukleus. Petala pertama, petala kedua kita besarkan. Okey, oksigen tadi 2.6. 2.6 dia akan kongsi 2. So petala pertama ada 2. Petala kedua 0.6. Dia akan kongsi 2. Cumanya kongsi 2 tu, adakah dia akan kongsi 2-2 tu terhadap 1 hidrogen ke macam mana? Kongsi dekat 2 hidrogen. Betul. Kalau siapa yang tak nampak kan, contoh buat macam ni. Hidrogen 1, so dia akan kongsi 1. So korang faham bahawa oksigen ni ada 2 elektron yang dia nak kongsi. Hidrogen pula ada 1 je elektron nak kongsi, betul tak? Maka dia panggil 1 lagi kawan. So kita nampak 2 elektron daripada oksigen tu, dia tak kongsi 2-2 tu terhadap 1 hidrogen. Dia buat macam mana? 1 tu kongsi dengan hidrogen yang pertama, 1 lagi kongsi dekat hidrogen nombor 2. Maka macam mana kita nak lukis dekat elektron, dekat petala? Awak buat 1 dekat kanan, 1 dekat kiri. Faham ke? Faham. Okay, dah letak 2 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah siap untuk oksigen. Okay, lukis hidrogen pula. Hidrogen kita letak kat kiri dan kanan. Ada 1 je petala. Nukleus, petala yang paling akhir silangkan. Macam tu. Okay. Dia ada 1 je elektron. Dan dia kongsi 1. Yang dia kongsi tu, letak tempat silang. Dah siap. Lukis hidrogen 1 lagi. Nukleus, petala paling last silangkan. Maka 1 dekat situ. Dah siap. Faham tak lukisan ini? Semua okey? Okey, Okey. cikgu. Okey, bagi tahu saya berapa pasang elektron? 2. 2, betul? Betul? 2 pasang elektron. Tapi apa jenis ikatan dia? Covalent. 2. Covalent, betul. Ganda 2 salah? Tunggal. Tunggal. Betul. Ada berapa tunggal? Oh, 2. 2. 2. Betul. Kalau kita lukis, awak akan nampak tengok warna purple single bond dekat sini, tunggal dekat belah kanan. So ada dengan H dan ada 1 lagi H dekat belah kiri kan? Macam ni. So awak nampak dekat situ 2 pasang elektron dan dia membentuk
dua ikatan tunggal covalent. Dua ikatan tunggal covalent. Okey. Jelas? Yang ni. Okey, kan ada soalan? Boleh, Okey. Last CO2 yang tadi. Last CO2. Di mana CO2 tadi karbon adalah 2.4. So bermaksud dia perlu 4 elektron. So bila perlu 4, dia akan kongsi 4. Bila perlu 4, dia kongsi 4. Manakala oksigen pula 2.6. Di mana dia perlu 2, maka dia akan kongsi 2. Okay, CO2. So C dekat tengah lah. Betul tak? Lukis karbon dulu. Karbon 2.4. Ada 2 petala. Nukleus. Petala pertama. Petala kedua buat besar macam biasa. Petala pertama ada 2. 1, 2. Petala kedua ada 4. Dan kita tahu dia kongsi 4. Macam mana kita nak distribute elektron tu? 4 tu. Macam mana? Siapa tahu? Siapa nak cuba? Macam mana kita nak letak 4 elektron tu supaya dia berkongsi? Dua kat ujung. 2 kat hujung apa? Kat petala satu lagi. 2 kat kanan, 2 lagi? Kat kiri. Kat kiri, betul. Sebab kita tahu satu karbon dia akan kongsi 4 elektron macam ni. 4 elektron. Satu oksigen dia akan kongsi 2 je. Dan kita tahu formula dia CO2. So ada 2 oksigen. So apa yang kita tahu dekat sini adalah 4 elektron daripada karbon dia takkan kongsi kepada satu oksigen, tak. Sebab satu oksigen nak 2 je. Maka daripada 4, 2 akan berkongsi kepada satu oksigen. 2 lagi berkongsi kepada oksigen yang lain. So kalau kita nak lukis, 2 dekat kanan, 2 lagi dekat kiri. Dah siap 2.4. Okey. Oksigen pula. Oksigen ada kat kanan dan kiri. Ada 2 petala juga. Nukleus. Petala pertama. Petala kedua buat besar dan silangkan. Okey, 2.6. Petala pertama ada 2. Petala kedua ada 6. Dia kongsi 2, betul? Kongsi 2 tu letak kat tempat silang. 1, 2. Lagi 4 kan? 3, 4, 5, 6. Siap. Lukis oksigen belah kiri pula. Oksigen. Nukleus. Petala pertama. Petala kedua. Okay. So macam biasa, petala pertama ada 2. Petala kedua ada 6. Dia kongsi 2. Letak dekat tempat silang yang berkongsi tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah siap CO2. So berapa pasang? 2. Salah. 4. Betul, 4. Kat sini, tengok. Ada 2 pasang dekat kanan, betul. Ada 2 pasang dekat kanan. Ada 2 pasang dekat kiri. So total 4 pasang elektron. Okey. Okey. Apakah jenis ikatan dia pula? Ganda 2. Ganda 2. Ada berapa? Dua. 2, betul. 2. Cuba buat lukis. Karbon dekat tengah. Perasan tak? 2 kat kanan macam ni. Ganda 2 ada kat kanan. Dan ada ganda 2 dekat kiri juga. So ada berapa ganda 2? 2. 2 je lah. Betul. Belah kanan ada 1. Belah kiri pun ada 1. So 4 pasang elektron tetapi dia membentuk 2 ikatan ganda 2 covalent. Okay, 2 ikatan ganda 2 covalent. Okay, faham tak setakat ini? Boleh? Boleh. Okay, last. Ada apa-apa soalan tak semua orang? Semua okay? Alright. Ikatan covalent ganda.
Saya terbalik ni ayat dia. Ikatan kovalent tunggal. Tertukar. Boleh jawab betul kan? Ikatan kovalent tunggal. Ikatan kovalent ganda 2. Ikatan kovalent ganda 3. Kovalent dulu, baru ganda. Okey Boleh Kau tak macam pelik sebut dia. Okey, dapat? Ikatan kovalent baru bagi tahu apa. Ikatan kovalent tunggal. Ikatan kovalent ganda 2. Ikatan kovalent ganda 3. Dapat semua? Okay. So, Dapat. cuba ini semua korang dah ada kan? Nanti cuba baca balik. Cumanya saya nak semua buat yang ni. Boleh? Cuba lukis, cuba terangkan. Ini yang paling susah kalau keluar. Paling susah yang ini je. Tak ada yang lain dah. Cuba buat. Pembentukan molekul antara atom karbon dan klorin. Saya dah bagi nombor proton dia. Cuba lukis, cuba terangkan. 10 markah. Boleh semua? Okay? Terangkan, cuba tengok contoh kat depan tu. Cuba buat dulu. Dalam masa 10 minit. 9.35 kita discuss. Kenapa saya suruh buat? Sebab ini yang paling susah kalau dia keluar. Okay? Cuba buat dulu. Saya ke toilet sekejap tau. Cuba buat dulu
Okey, alang-alang tengah buat, boleh korang tulis nama penuh dekat chat. Senang saya nak tengok kehadiran. Boleh? Semua orang tulis nama penuh dekat chat. Saya nak take note. Nak bagi tahu dekat tu lah untuk siapa je yang hadir. Boleh? Tulis nama dekat chat. Boleh. Okey, terima kasih. So saya expect ada 13 orang. Jima. Okay, terima kasih semua. Alright, so kita discuss. Okay, kita discuss So, pembentukan molekul antara atom karbon dan atom klorin. Okay. Perkara pertama adalah kita kena tentukan dulu apakah formula kimia dia kalau dia bergabung. Okay. So, karbon 6. So, 2.4. Klorin 17. So, 2.8.7. Okay, siapa dapat? Apa formula yang terbentuk kalau C tambah klorin? Siapa nak try? Apa formula dia? CCl4. Betul, CCl4. CCl4. Macam mana? Okay, 2.4. Buat macam tadi. 2.4 perlu 4 elektron. Maka awak buat C4. Macam tu. Buat macam ion tu. 2.8.7 pula perlukan 1 elektron. Maka Cl1. Okay? Lepas tu buat kaedah silang. 4 pergi ke bawah Cl, 1 pergi ke bawah karbon. So macam mana? C ada 1, Cl ada 4. So CCl4. Okey, dapat tak semua orang? Dapat Okey, yang lain tu lagi 10 orang tu dapat ke? Dapat. Okey, terima kasih. Okey, CCl4 so macam mana nak lukis? Kalau CCl4 logiknya karbon di tengah lah. So karbon dekat tengah. Sekejap kita lukis dulu. Kita buat lukis sebelah Karbon dekat tengah sebab dia besar sikit. Karbon di tengah ada 2 petala kan? So nukleus, petala 1, petala 2. Okey, petala pertama ada 2. 1, 2. Petala nombor 2 ada 4. Dia akan kongsi 4. So macam mana kita nak distribute elektron dia? Nak agihkan elektron dia? Macam mana? Kita tahu dia kongsi 4 dan dia akan bagi dekat 4 klorin. So setiap klorin nak kongsi berapa? So dia akan bagi berapa dekat klorin? 1. 1. So ada 4 klorin kan? 1 untuk klorin di atas, 1 klorin di kanan, 1 klorin di bawah, 1 klorin di kiri. Kenapa macam ni? Sebab karbon kongsi 4. Kemudian klorin pula kongsi 1. And then klorin pun ada 4. Bermaksud, 1 elektron akan bagi dekat 1 klorin. So kalau ada 4, bagi kat 4 klorin. Di mana setiap klorin akan kongsi 1. Jelas ke? Jelas cikgu. Okey. So macam mana gambar rajah klorin pula? Kita buat kanan tu contoh. Klorin 287 kan? So klorin, nukleus, petala 1, petala 2, petala 3 silang. Petala 3 silang. So 287 So 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu 1 elektron berkongsi. So letak kat tempat silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah siap. Lepas tu buat dekat semua. Buat kat semua tempat. Kat bawah pula. Nukleus,
Petala 1, petala 2, petala 3 silang. Saya lukis yang petala luar je So 1 dia kongsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti lengkapkan elektron yang lain. Belah kiri pula. Klorin, nukleus, petala 1, petala 2, petala terakhir silangkan. Okay, kita buat petala akhir je. 2.8.7, 1 kongsi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, last. Klorin di atas pula. Cl. Nukleus, petala 1, petala 2. Allah. Kejap. Kita besarkan sikit lah. Klorin. Klorin. Nukleus, petala 1, petala 2, petala terakhir silangkan. 2.8.7. So 1 berkongsi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siap. Dapat tak semua orang lukisan macam ni? Dapat. Yang lain? Okey tak yang lain? Dapat. Okey, bagus. Okey, macam biasa. Berapa pasang elektron? 1. 1. Betul? Yakin? 1 pasang je? 2. 4. 4. 4. Okey, mana 4 tu datang? Okey, tengok. Kita buat highlight sikit lah. Tengok, 4. Kan nampak tak? Kanan 1 pasang. Bawah 1 pasang. Kiri 1 pasang. Atas 1 pasang. Dapat ke? Dapat. Okey, so So dia berkongsi 4 pasang elektron. Tapi apa jenis ikatan dia? Tunggal. Betul. Ada berapa tunggal? 1. Satu. Right. 4. Hai. 1 ke 4? Cuba lukis. Karbon kita pasang dekat kanan. Betul tak? Ada bawah. Ada kiri. Ada atas. Cuba kira. Ada berapa pasang berapa pasang? Ada berapa ikatan tunggal tu? 1. 4. 4. 4. Ni tengok ni. Ini ikatan tunggal kan yang ni? Betul? Betul Ikatan tunggal Perasan tak ada 4? Ikatan tunggal dengan yang atas, ikatan tunggal yang kanan, ikatan tunggal yang bawah, ikatan tunggal yang kiri. So dia ada 4 ikatan kovalen tunggal. Dapat tak? Dapat. Siapa tak faham lagi? Cepat saya boleh ulang balik. Okey ke? Yang jawab 1 tadi. Okey tak? Okey ke? Dah faham. Faham Okey, penerangan pula. Okey, kita cerita satu-satu tau, dia panjang sikit. Kita cerita pasal karbon dahulu. Okey, markah pertama. Cerita pasal susunan elektron dulu. So, susunan elektron. Atom karbon adalah 2.4. Buat ayat saya singkatkan ni. 2.4. Kemudian bagi tahu dia perlukan berapa. So, atom karbon memerlukan, kita tahu kalau titik 4 memerlukan 4 elektron valence. Okey. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Kemudian buat lagi tapi untuk klorin pula. So susunan elektron atom klorin adalah 2.8.7. Okey, susunan elektron atom klorin adalah 2.8.7. So atom klorin perlukan, korang tahu satu lagi kan? Perlukan 1 elektron valence. Sama je ayat dia. So, untuk mencapai susunan elektron
oktet yang stabil. Okey. Ini baru 2 markah. Baru kita bagi tahu susunan elektron karbon, baru kita bagi tahu susunan elektron klorin. Okey, markah ketiga, okey, kan kita tahu karbon perlukan 4. Kalau perlukan 4, dia sumbang berapa elektron? Sumbang berapa? 4. 4. Klorin perlukan 1. So sumbang berapa? Satu. Satu, betul. So ingat tau, perlu 4 sumbang 4. Perlu 1 sumbang 1. So kita tahu karbon ada 1 je. So bagi ayat dia, 1 atom karbon menyumbang 4 elektron valence. Manakala, kita kena pandai buat ayat sikit. Manakala klorin ada 4 kan? Cl4 kan? So awak kena buat manakala setiap satu daripada 4 atom klorin menyumbang 1 elektron valence, setiap satu untuk dikongsikan. Faham ke ayat nombor 3 ni? Jelas? Okey Okey. Selepas bagi tahu dia ni akan sumbang 4, ini akan sumbang 1. Okey, markah keempat adalah kita cerita berapa pasang elektron. Sebab tu kita lukis dulu. Sebab daripada lukisan baru kita nampak berapa pasang. Okey. So bagi tahu 1 atom karbon dan 4 atom klorin berkongsi 4 pasang elektron. Okey, berkongsi 4 pasang elektron. Okey, bila berkongsi 4, ikut macam saya ajar tadi. Kan saya selalu tanya berapa pasang. Lepas tu berapa jenis, betul? So, 4 pasang elektron dan membentuk, kita bagi tahu jenis ikatan pula. 4 ikatan kovalen tunggal. Alright? Markah keempat. Markah kelima saya buat atas ya. Kena ingat ya, tak kisahlah sebatian ion ke, sebatian kovalen ke. Okey, selepas dia dah membentuk ikatan, terus kita bagi tahu dia dah stabil. Okey, dua-dua dah mencapai oktet, betul tak? Maka tulis macam ni. Kesemua atom karbon dan klorin sudah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, ingat ya, dia akan stabil selepas ikatan dah terbentuk. Ingat itu. Right? Markah keenam kita bagi tahu formula. So, satu sebatian kovalen. Okey, satu sebatian kovalen CCl4 terbentuk. Maka dekat sini awak boleh dapat sama ada 8 markah atau 10 markah. Siap dekat situ. Okey, semua jelas tak cara penerangan dia? Boleh? Boleh? Boleh. Okey, cuba salin dulu. Kau tak sempat saya. Salin dulu. Okey, ini cara jawab dia. Cara jawab kalau dekat esei. Cara jawab kalau dekat esei. Dia panjang sedikit. Okay. Hari ni tak sempat kau buat latihan. Nanti latihan tu cubalah awak buat kat sekolah. Mungkin kalau kita ada next sesi, kita buat sama-sama latihan itu. Okey. Hari ni memang kita belajar ion dengan kovalen saja. Cara penerangan dia. Okey, ini tak apa. Tak sempat dah ni. Nanti saya bagi slide ni balik. Awak conteng awak conteng lah. Awak study Okey. Nah ni last. Kita tengok perbandingan. Ini yang penting juga. Kita tengok apakah perbandingan ikatan ion dengan ikatan kovalen. Okey, yang pertama tadi ikatan ion dia melibatkan logam dan bukan logam. Maka elektron tu dia berpindah. Logam akan menderma, bukan logam akan menerima.
Okay. Manakala ikatan kovalent ni terbentuk antara bukan logam dengan bukan logam. So dia melalui perkongsian elektron. So bila melalui perkongsian elektron, dia akan wujud sebagai molekul yang neutral. Tak ada charge. Macam ion, sebab atom logam menerima, jadilah positif. Atom bukan logam menerima, jadilah negatif. So ada charge dekat situ, perbezaan dari segi charge. Okay, so apa contoh ikatan ion? Natrium klorida, fulcrum 2 oksida, lambung 2 bromida yang ada charge. Logam dan bukan logam. Kalau ikatan kovalent pula, tengok je yang bukan logam. Ataupun kalau ada karbon dekat depan, automatik dia molekul. Okay. Seterusnya, ini penting. Awak kena tahu, ikatan ion ni, sebatian ion, mereka ni terikat dengan daya tarikan elektrostatik yang kuat. So, bila dia kuat, maka takat lebur, takat didih sebatian ion ni sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Siapa pernah kelas dengan saya pernah sebut, takat lebur ni dia merujuk kepada haba yang diserap. Dia merujuk kepada haba yang diserap untuk mengatasi daya tarikan. Ingat lagi tak siapa yang pernah kelas dengan saya? Haba yang diserap untuk mengatasi daya tarikan. Kalau banyak haba yang diserap, maka tinggilah takat lebur. Macam ikatan ion, disebabkan dia tertarik dengan daya tarikan elektrostatik yang kuat, dia kuat. Maka sebatian ion ni lebih banyak memerlukan haba untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Kalau ikatan kovalent, okey, ini perkara baru. Nama general dia adalah daya tarikan intermolekul. Daya tarikan intermolekul. Ataupun lebih spesifik kita panggil dia daya tarikan van der Waals. Pernah dengar tak van der Waals? Tak. Tak pernah? Ambil tahu, siapa yang sedang belajar atau dah belajar, kalau ikatan kovalent, sebatian kovalent, dalam tu dia ada daya tarikan van der Waals yang lemah. Van der Waals ni dia sangat lemah, dia tak kuat. Kalau lemah bermaksud sedikit sahaja haba yang diperlukan untuk memutuskan daya tarikan tersebut. Okay? Van der Waals tu dia adalah antara molekul. Dia antara molekul. Tahu? Dapat ke? Nampak Baik. Okay. So ingat je, takat lebur kita tengok haba yang diserap untuk mengatasi daya tarikan. That's why kita kena tahu apakah jenis daya tarikan yang ada dalam sebatian kita. Kalau sebatian ion, daya tarikan elektrostatik yang kuat. Kalau sebatian kovalent, daya tarikan van der Waals yang lemah. Kuat bermaksud perlukan lebih banyak haba. Kalau lemah bermaksud sedikit sahaja haba yang diperlukan. Okay? Kedua, kekondaksian elektrik. Kalau sebatian ion, dia hanya boleh mengkonduksi elektrik dalam bentuk leburan atau aqueous sahaja. Kalau tak sebut, salah. Contoh, korang sebut, boleh konduksi elektrik. Salah. Kita kena sebut bentuk leburan dan aqueous. Sebab dalam keadaan pepejal, sebatian ion tak boleh. Kalau dalam keadaan pepejal, okey, dia tak boleh mengkonduksi elektrik. Sebab apa? Okay, first kita tengok dulu. Kenapa kalau dalam bentuk leburan dengan aqueous, dia boleh mengkonduksi elektrik? Sebab kan sebatian ion ada ion-ion yang berbeza, betul tak? Ada ion positif, ada ion negatif. So, kalau dalam bentuk leburan atau dalam bentuk aqueous, ion-ion ni bebas bergerak. So, bila dia bebas bergerak, dia boleh membawa charge elektrik tu. Charge elektrik kan kena bergerak kalau nak berfungsi kan. Kena bergerak. Dia akan bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif. Ambil tahu. Elektrik kalau nak bergerak, dia kena bergerak daripada terminal negatif kepada terminal positif. Dia kena ada pembawa ataupun carrier kita panggil dia. So, pembawa dia adalah ion-ion bebas bergerak. Kalau sebatian kovalent, dia tak ada ion bebas bergerak. Kenapa? Sebab sebatian kovalent ni dia molekul neutral. Dia tak ada charge, dia neutral. So bila neutral, dia tak ada benda yang boleh bawa charge elektrik kita. So kalau seorang tanya kenapa tak boleh?
Kerana sebatian ion ni tiada ion-ion bebas bergerak. Ataupun boleh jawab, kerana sebatian ion ni molekul neutral. Dapat ke? Dapat semua orang? Dapat cikgu. Nampak Okey, yang terakhir keterlarutan. Sebatian ion dia larut dalam air. Okey, larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Tidak larut dalam pelarut organik. Okey, apa benda pelarut organik ni? Sebenarnya pelarut organik ni merupakan sebatian kovalen juga tau. Pelarut organik ni merupakan suatu sebatian kovalen juga. Cumanya kenapa istilah dia pelarut organik? Sebab dia sebagai pelarut. Itu je. Sebab itulah, kalau sebatian kovalen, dia tak larut dalam air. Dia larut dalam pelarut organik. Sebab mereka benda yang sama. Jenis sebatian yang sama. So, kalau sebatian kovalen, dia akan larut dalam sebatian kovalen yang lain. Tapi istilah dia adalah larut dalam pelarut organik. Sebagai contoh, pelarut organik kita ada heksana kita panggil. Heksana. Ataupun metil benzena. Metil benzena. Ambil tahu. Ataupun propanon. Ini semua contoh-contoh pelarut organik sebatian kovalen. Okey semua? Dapat ke? Dapat cikgu. Okey. So saya rasa itu saja untuk kelas kita hari ini. So kita belajar tentang ikatan ion, ikatan kovalen, cara melukis dia, kenapa dia buat ikatan kovalen. Kita belajar tentang cara penerangan dia. Okay. And then kita kena tahu cara buat formula, apakah perbezaan dia, takat lebur, kekondaksian dan keterlalutan. Benda-benda yang kita belajar malam ni adalah benda-benda yang penting untuk korang tahu sampailah ke SPM. Sebab bab lain akan keluar balik benda ni. So, kena tahu dia punya ciri-ciri fizikal dia. Okay, kalau dia tanya ciri-ciri fizikal, ini jawapan dia. Takat lebur, kekondaksian, keterlalutan. Ini sifat fizik kita panggil. Okay, so ada apa-apa persoalan setakat ini? Semua jelas? Okay? Semua jelas cikgu. Alright, so sekejap ya.